Majlis Bandaraya Alusetar melancarkan NADI atau New Approval for Development Initiatives, pendekatan baharu yang mempercepat dan memudah cara proses kelulusan pelan pembangunan tanpa kerenah birokrasi. Melalui 6 inisiatif yang diperkenalkan, tempoh kelulusan pelan bangunan industri dan komersial berjaya dipendekkan daripada 99 hari kepada hanya 27 hari. Manakala kelulusan kebenaran merancang tempoh terhad berisiko rendah kini hanya mengambil masa 14 hari berbanding 98 hari sebelum ini. Sejak dilaksanakan pada 1 Mac 2026, NADI telah meluluskan 27 projek kebenaran merancang tempoh terhad selain 1 projek pelan bangunan rumah sesebuah dan 6 projek pindaan serta tambahan rumah sesebuah berisiko rendah. Pada majlis sama, MBAS turut menyampaikan sijil kelulusan kepada Singhab Kedah Sendirian Berhad, syarikat terawal yang berjaya memperoleh kelulusan menerusi program pemutihan kilang. Hasil operasi pemutihan yang dijalankan ke atas 75 buah kilang di daerah Kota Setar, sebanyak 24 kilang didapati beroperasi tanpa kelulusan, manakala 22 notis telah dikeluarkan mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Bagi menggalakkan lebih ramai pemilik premis mendapatkan kelulusan, MBAS menawarkan diskaun kompaun sehingga 50% kepada premis industri yang mengemukakan permohonan sebelum 31 Disember 2026, manakala diskaun 100% diberikan kepada pemilik rumah yang menjalankan aktiviti penjagaan di kediaman masing-masing bagi permohonan sebelum 31 Oktober 2026. Selain itu, MBAS turut menyediakan khidmat pra-konsultasi dan bertindak sebagai pemudah cara bagi memastikan proses permohonan menjadi lebih pantas, mudah dan mesra.